Siapa yang selalu pedih mata sebab bawang ataupun nak kupas bawang untuk satu family tu ambil masa yang lama? Hari ni settle dalam 1 minit je. Dulu saya ingatkan mesin ni mahal tau. Rupanya murah je. Plus cara nak pakai dia pun senang je. First, korang masukkan saja bawang dalam ni. Lepas tu korang tutup. And then korang kena letak plastik dekat tepi ni tau sebab dia akan keluar kulit bawang. Lepas tu, korang tekan button jog selama 15 saat. Okey, dah 15 saat. Ambil pinggan. And then korang tekan button discharge untuk keluarkan bawang. Wah, Alhamdulillah korang nampak tak ni? Senang je kan? Okey, sekarang ni I nak try untuk bawang putih pula. Sama juga kita masuk je dekat dalam ni. Lepas tu kita tutup. Jangan lupa plastik. And then kita tunggu selama 15 saat. Okey, dah 15 saat. Lepas tu kita tekan button discharge untuk keluarkan bawang. Wah. Alhamdulillah, korang nampak tak tu? Memang halus ya dia punya hirisan tu. Sebab tu lah I cakap dekat korang tau. Kalau benda ni tak bagus, I tak akan recommend dekat korang. Semakin saya guna mesin ni kan semakin ketagih saya tau. So kalau dekat rumah yang ramai family member, saya rasa dekat 20 orang pun boleh guna mesin ni. Memang senang tau, tak ada masalah. Hari ni pun kita nak memasak memang tak stres tau. Rasa lega sangat-sangat. Lagi-lagi time weekend kan macam family member ramai-ramai datang nak makan-makan, nak berkumpul tu. So nak sediakan bahan pun senang je. Mudah sangat-sangat dan jimat masa. So kalau korang pun nak satu mesin ni, I dah letak dekat beg kuning. Korang dapatkan sekarang, okey?